Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga saya ucapkan salam Ramadan dan juga salam sejahtera kepada kesemua partisipan dan peserta yang bersama di Zoom pada malam ini. Jadi, akhirnya berita yang dinanti-nantikan telah pun diumumkan di mana tarikh mulanya puasa tahun 2025 akan bermula pada 2 hari bulan Mac 2025 iaitu pada hari Ahad. Ya, apa khabar? Apa khabar semua yang berada di Zoom pada malam ni? Baik, Ya, Alhamdulillah. iya betul Abang Nik. Terima kasih banyak-banyak kerana turut serta sekali di Zoom kita. Jadi, seperti mana yang kita tahu, kita akan menyambut Ramadan tidak lama lagi. Dan juga harapan saya dan doa saya agar kawan-kawan kita yang belum masuk dan yang sedang berada di Zoom diberi kesihatan dan berada di dalam keadaan sihat walafiat. Lebih-lebih lagi dalam kita nak menyambut bulan yang mulia ini, iaitu Ramadan Mubarak. Jadi seperti mana yang kita semua tahulah, bahawasanya uh, kita ni bila diberi kesihatan tu kadang-kadang kita alpa, kita lupa yang bahawa ia merupakan satu nikmat, ya, satu nikmat dari Allah Ta'ala, dan juga sesuatu yang tidak ada nilai yang boleh kita letakkan kepada nikmat kesihatan yang Allah telah berikan, dan juga ia merupakan satu rezeki kepada kita semua. Jadi pada masa yang sama, uh, kita berharaplah, kita berharap agar rakan-rakan kita semua ni dapat menjalani ibadah ibadah di bulan puasa, sama ada berpuasa, bertadarus, bertarawih, dan macam-macam lagi bentuk amal ibadah. Sebab inilah masanya kita nak kumpul sebanyak mungkin pahala yang boleh, sebabkan juga dalam bulan yang mulia inilah pahalanya berlipat ganda, insya-Allah. So, Abang Di, Assalamualaikum Abang Di. Abang, Waalaikumsalam. Abang Di, suara macam suara jauh tu kat mana ni? Kat luar ke kat rumah? Dekat rumah Benas. Ya ke? Masa tadi nak tunggu tarikh pengisytiharan puasa, uh, Abang Di rasa tadi hari esok ke atau hari Ahad? Hari Ahad Benas. Hari Ahad. Dengar kata Singapura pun akan menyambut puasa pada hari Ahad juga, ya? Oh Hmm. ya. Ya, Alhamdulillah. tak silap saya. Ya, Alhamdulillah juga. Alhamdulillah sangat sebab rakan-rakan kita sudah mula masuk dan membajiri ruangan Zoom pada malam ni. Jadi, tak lupa juga, ya, sempena kita nak menyambut bulan Ramadan, kita memang bersyukurlah sebab insya-Allah kita diberi peluang sekali lagi untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, dan semoga segala urusan kita di bulan yang mulia ini dipermudahkan Allah dalam apa segi sekalipun. Dan juga lebih-lebih lagi apa yang kita nak sampaikan pada malam ini adalah uh, transformasi Ramadan. Ya, transformasi Ramadan yang mana bersama dengan New Image, dengan apa produk-produk yang disediakan oleh New Image ini, dengan izin Allah dapat membantu kita menjalani bulan Ramadan ni dengan lebih baik, lebih sihat, dan insya-Allah lebih sempurna. Dan pada masa yang sama, uh, New Image yang dah berusia 40 tahun ni telah sekian lama telah membawa produk-produk yang orang kata apa, berkualiti lah, ya, berkualiti, dan telah banyak membantu kita dan juga rakan-rakan kita di luar sana untuk menjadi lebih sihat
dan juga transformasi yang dapat kita lihat dalam banyak sudut lah, di mana yang kita telah dengar selama ini melalui testimoni-testimoni yang telah disampaikan oleh rakan-rakan kita kan, ya baik di Semenanjung maupun di Sabah Sarawak, dan juga di luar negara, dan juga di dalam platform-platform testimoni yang mana beribu sudah testimoni yang kita telah kumpul, di mana dengan izin Allah produk-produk New Image ni telah banyak membantu ya, banyak membantu dari segi kesihatan dan kehidupan kita semua. Jadi okey, sekarang ni Alhamdulillah. Oh, tadi Cik Iwan Shah Putra. Apa khabar Cik Iwan Shah? Cik Iwan Shah boleh dengar ke? Okey. Tadi dia baru mesej, dia kata insyaAllah dia akan cuba masuk. Cik Nik Faisal. Cik Nik Faisal, apa khabar Cik Nik? Nik Faisal, sehat? Oh, kita pun ada Kak Ja. Alhamdulillah. Puan Muhariza, Kak Ja, apa khabar? Alhamdulillah Banas. Ya, Kak Abang Ja. ya. Macam mana? Dah bersiap dah nak menyambut Ramadan ni? Dah, bulan lepas Ah, lagi. Oh, inilah orang kata contoh, antara contoh-contoh yang terbaik ni lah. Sebab Well said. sebab itulah Kak Ja, you adalah di antara diamond-diamond yang berkelipan di ruang angkasa. Aduh, Ambil, ambil. Okey, kita pun amin. ya amin. So, okey, terima kasihlah kepada seramai 13 orang yang telah pun masuk ke dalam Zoom. Kita ada bersama di sini Dina. Apa khabar Dina? Dina sehat? Okey. Oh, tak lupa juga. Kita jarang sekali kita nak sebut nama ni. Cik Zack, apa khabar Cik Zack? Boleh dengar Cik Zack? Cik Zack? Okey, Cik Zack buka mic tapi tak dengar suara Cik Zack. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, kita pun juga ada Kak Sah. Kak Sah bersama kita pada malam ni. Assalamualaikum Kak Sah. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam Benas. Selamat berpuasa. Sama-sama kita. Tadi Hmm. baru kita telah mendapat pengumuman kan bahawa puasa akan bermula pada hari Ahad ni. Itulah hari Ahad ni ya. Jadi kita pun seronok juga berita-berita terkini daripada Kak Sah dalam Team Breakfast Club. Wah, agak mengganas juga ya Kak Sah. Kacau lah Benas. Kan kita kan enjoy kan. Oh gitu Betul. je lah. Tapi tak apa Kak Sah, menjadi orang kata apa, pembakar semangat untuk rakan-rakan kita Itulah. di Zoom Saja-saja pada. lah. Ya, Hmm. okey, Alhamdulillah. Sambil-sambil enjoy Kak Sah tu, sambil-sambil enjoy, sambil-sambil masuk. Iya, Cuba nak sambil. minggu lepas Benas. Minggu lepas Kak Sah pergi ke, dia panggil semua top 10, Aha, 100 wakil Avon Malaysia ya, lah. Tapi betul. Kak saya ingat lah waktu ambil gambar dengan Kak Jam masa kita dah pergi, masa Kak Sah terima royalty tu. Kan? Tu yang jadi Okey. Kak Sah ambil gambar, Kak Sah Kak Ajar, Cik Dah semua-semua duduk tepi tu. Aku ni buat wajah Maria. Baik, ni Avon tu image. Tu lah kata. Tu lama dah, berapa tahun. Ni minggu lepas baru tu gambar yang baju kuning tu. Anugerah Itulah untuk Kak tahun ni. Sah, Itulah rezeki Alhamdulillah Allah bagi. sukanya kata hak tu masa muda ni masa tua kan. 60 tu Iya. macam Kak Sah apabila Ah. duduk dengan Nick Match rasa teruja pula aku jadi muda. Itu Alhamdulillah dia. lah benar sajalah Bila kan. bila Kak Sah Tempat yang bercakap. sama kita cari rezeki kan. Jodoh Betul. lah. Okay. Dan juga Kak Sah, tahniah Kak Sah sebab apa Alhamdulillah tu, lah. Ha. bila kita dapat, orang kata apa, kita dapat mendengar perkongsian daripada Puan Norani pada minggu yang lepas. Lepas tu tuk 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 dah jadi supervisor dah.
rupa-rupanya. Itu apa tu Yana? Ah, Nora ya. Yana. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagus-bagus. Ya, kita pun dah lama tak mendengar. Apa khabar Mina? Sehat ke Mina? Hai Banat, semalam sihat. Apa khabar? Okey, suara tetap sweet Mina ni. Walaupun dah lama tak dengar, kita dengar sekali kita tahu ini suara dia, suara Mina. So, Mina macam mana sekarang Mina? Semua okey? Okey Banat. Alhamdulillah. Bagus, bagus, bagus. Okey Mina. Jadi okey. Kita pun dah berada di detik 9.26 malam hari Jumaat, yang mana kita semua tahu adalah hari siaran Zoom daripada grup kita yang berlangsung pada pukul 9 malam. Namun nanti bila masuk ke dalam bulan puasa, waktu Zoom kita akan berubah. Nanti kita akan maklumkan di penghujung siaran Zoom ni. Jadi pada masa yang sama, okey, kita nak gunakan waktu dan masa dan peluang yang kita ada sekarang ini adalah kita nak mendengar, ya. Kita nak mendengar daripada kita punya Five Star Diamond Executive dan juga kita punya Hall of Fame tentang transformasi Ramadan ni. Transformasi Ramadan bersama New Image. Apakah yang nak disampaikan oleh Abang Nick pada malam ini? Jadi kita sediakan apa-apa yang patut, yang nak ambil nota ke, yang orang kata nak membuat catatan ke apa, dipersilakan. Sebab saya rasa bahawasanya banyak perkongsian dan juga pengalaman yang akan kongsi oleh Five Star Diamond Executive kita, dan dia juga merupakan Hall of Fame yang pertama di New Image. Tahniah kita ucapkan kepada Abang Nick dan juga kepada Kak Rina, ya. Jadi saya dengan ini mempersilakan Abang Nick, kita punya Five Star Diamond Executive dan Hall of Fame, untuk take over. Dipersilakan Abang Nick. Terima kasih saudara Nat. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir dan yang mendengar, dan kami mendoakan semoga Allah bagi kelebihan kepada anda semua, ya, yang mendengar hari ini, insya-Allah. Okey, dan diumumkanlah kita puasa pada hari Ahad, ya. Jangan kita puasa hari Ahad, dan bulan puasa ni sebenarnya adalah waktu yang strategik. Kalau boleh sediakan pen dengan kertas lah sikit, takut ada perkataan-perkataan yang nak ditulis ke, atau apa yang nak digunakan semasa kempen bulan Ramadan nanti, ya, insyaAllah. Okey, bulan puasa adalah waktu yang strategik untuk kita meningkatkan semangat dan jualan dalam perniagaan New Image International. Terutamanya kerana ramai yang mencari produk kesihatan untuk kekal bertenaga sepanjang Ramadan. Okey? Sebab tu pada bulan puasa dibandingkan dengan bisnes lain, bisnes kita ni meningkatnya. Sebab masa tak puasa dia tak perlu sangat. Tapi bila puasa mereka perlukan sangat-sangat produk kita, ya. So contohnya siapa yang perlukan produk kita masa bulan puasa ni? Boleh tak kita bagi idea sikit? Contoh, siapa yang perlukan produk kita pada bulan puasa? Boleh tak bagi cadangan? Apa dia, Naj? Silakan. Ya. Baru nak sebut apa tu, bagi mereka yang mengalami gastrik. Mengalami gastrik tu, memang sesuai sangatlah mencari produk New Image. Seperti Alpha Lipid Lifeline. Correct. Diabetik. Betul, diabetik. Betul, kencing manis. Betul. Kenapa? Sebab kencing manis ni, mengikut pengalaman Abang Nick di sini sepanjang bulan puasa, kencing manis ni biasanya bila datang bulan puasa, mereka jadi tak bertenaga lah, ya, menjadi macam kain buruk, habis bateri, ya.
sebab tak boleh makan dia sepanjang hari, so dia tak ada tenaga. So untuk orang yang kencing manis ni, baiknya contohnya Alpha Lipid Lifeline ya. Kenapa? Bila nakkan tenaga dalam Alpha Lipid Lifeline ni, ingat ya, kita ada 22 jenis vitamin dan mineral. Itu akan jadi booster tenaga untuk kita ya. Dan Abang Nik juga nak kaitkan untuk kencing manis seperti norma cerita tadi ya. Kencing manis ni produk apa yang lain dah sesuai, banyak yang sesuai. So di antara yang Abang Nik recommend sini adalah Resmax ya, Resmax untuk orang kencing manis. Kenapa? Sebab tenaga dan of course antioksidan. Dan Resmax ni walaupun dia manis, tapi dia ni baik untuk orang diabetik. Kerana apa? Sebab pemanis yang kita guna tu adalah pemanis semula jadi ya, yang dinamakan inulin. I-N-U-L-I-N, inulin ya. Ini adalah pemanis semula jadi yang mana baik untuk mereka yang ada diabetik. Okay. Gastrik, kencing manis, jadi berata-ratanya yang berpenyakit lah ya. Dan terutama mereka yang dah berumur ya. Kenapa penting dia orang cari produk ni untuk kekal bertenaga? Supaya ibadah harian mereka menjadi lebih sempurna. Ini mungkin di antara perkataan-perkataan yang anda boleh gunalah ya, untuk menarik perhatian mereka ya, to create interest before they get involved. Okay, nak create interest dulu untuk mereka ya. Betul. Jadi apa yang kita perlu tunjukkan pada especially pada bulan Ramadan ni adalah fokus pada keperluan Ramadan ya. Jadi sebelum pada itu Abang Nik nak mungkin nak bagi di antara perkataan yang you all boleh guna ya. Maknanya mungkin boleh guna satu, contohnya tips untuk kekal sihat sepanjang Ramadan. Contoh, tips untuk kekal bertenaga sepanjang bulan puasa. Contoh ya. Ataupun boleh tukar kepada formula untuk kekal bertenaga secara semula jadi sepanjang bulan puasa. Contoh ya. Ataupun boleh guna perkataan seperti berita gembira ya, untuk mereka yang ada masalah kencing manis semasa puasa. Berita gembira untuk mereka yang ada masalah gastrik semasa bulan puasa. Contoh ya. Okay. Dan untuk orang yang dah biasa guna, untuk perspektif lain seperti produk slimming dan kecantikan, mungkin kita boleh buat juga perkataan seperti kejutan semasa raya. Okay. Jadi kita nak melakukan transformasi sepanjang bulan Ramadan ni. InsyaAllah bila datang hari raya, biar orang terkejut tengok kita. Contoh macam Kak Sah cerita tadi, mula-mula dia terlibat dengan direct selling umur 20 lebih. Sekarang dia terlibat lagi dengan bisnes seangkatan dengannya. Dan kenapa Abang Nik rasa Abang Nik teruja sangat tentang Kak Sah ni, bila umur dia masuk 60 ni, masa tu pula orang start puji dia. Kulit kau molek, body kau molek, tenaga kau molek, makin ceria, makin nampak muda bila mencecah umur selepas menggunakan produk kita lah. So Abang Nik berharap semua orang ni menggunakan Ramadan ni sebagai tempoh transformasi untuk kita ya. Supaya kita mampu melakukan kejutan semasa hari raya nanti, insya-Allah ya. Biar orang terkejut tengok kita semasa raya nanti, insya-Allah. Siapa yang tak nak cantik semasa raya, betul tak? Semua orang akan balik berkumpul ya. Satu Malaysia akan balik berkumpul semasa raya. Okey. Dengan izinnya, insya-Allah. Jadi Abang Nik cabar anda lah. Kami cabar anda untuk transformkan diri anda sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah ya. Baik segi kesihatan, kecantikan, ibadah dan sebagainya. Okey. Semua sekali kita nak upgrade. Okey. Alright. Dan Abang Nik juga nak bagi sedikit penekanan ya. Sepanjang Ramadan ni you boleh buat pelbagai
promosi lah ya. Contohnya boleh buat cerita package Ramadan ya. Kita pun ada buat, nanti you tengok dalam slide tu nanti, okay, buat package Ramadan untuk mereka ya. Cabar mereka suruh guna produk ni supaya mereka berjaya transformkan diri mereka sepanjang bulan Ramadan ni, insyaAllah ya. Ini adalah package Ramadan dan kita ini untuk package untuk kecantikan dan slimming. Okay, kebaya semasa raya. Okay, biar orang terkejut. Dia tengok kita dah ketuk body dah elok dah, kulit kita pun dah lain macam, kita punya naik seri kulit kita pun dah lain macam bila mereka jumpa kita semasa raya nanti. Okay. Dan mungkin di antara tema-tema lain kita boleh guna adalah seperti kekal bertenaga sepanjang hari. Okay. Kalau kita guna package yang company punya tu kan, makna contohnya macam ni. Okay. Maknanya kekal bertenaga sepanjang hari. Orang yang berumur semua perlukan benda ni. Ya. Orang yang berpenyakit lagilah, ya, lagi perlu. Okey, so di antara perkataan-perkataan yang kita boleh guna pakai ya sepanjang promosi kita bulan puasa ni, mungkin ya kita boleh guna perkataan contoh sahur booster. Okey. Oh, ya. Biasa kita guna energy booster, betul tak? Untuk Betul, ahli betul. sukan, mereka sudah biasa dengan perkataan energy booster. Okay. So kalau Ramadan, mungkin kita boleh tukar sikit menjadi sahur booster. Okay. Dan you all boleh recommend lah produk-produk apa yang you all nak lah. Boleh tunjuk dengan produk ni. Kalau mereka kata banyak sangat tak mampu beli semua, mungkin boleh pilih satu ataupun dua. Okay. And then bagaimana pula berbuka? Mungkin kita boleh guna perkataan seperti berbuka recovery. Okay. Berbuka recovery. Untuk memulihkan tenaga selepas seharian berpuasa. Okay. Berbuka recovery. Dan Abang ni dapati bila kita nak buat kempen, kenapanya? Sebab transformasi bulan puasa ni daripada ibadah, kesihatan dan perniagaan semua sekali. Ya. Dan di antara Abang ni dapati waktu-waktu yang kira peak lah juga ya semasa puasa ni untuk kita kempen dalam kita punya social media. Mungkin kita boleh guna kita punya TikTok ke, Facebook ke, apa-apa sajalah. Mungkin sebelum berbuka tu Abang ni dapati ramai orang tengok telefon ya. Selepas you berdoa dah apa semua, dan mungkin kita boleh buat live sekejap ya, mungkin beberapa minit lah, buat secara konsisten ya. Sebab masa tu orang tengah belek handphone. Dan juga selepas tarawih lah biasanya ya. Masa tu masa peak lah Benik rasa pengalaman Benik untuk kita buat live selling. Okay. Dan mungkin kita boleh buat video-video pendek juga ya untuk kita bagi tips kesihatan semasa Ramadan. Contoh ayat yang kita boleh guna, apa yang perlu diambil ketika sahur untuk elak letih. Apa yang perlu diambil ketika sahur untuk elak letih. Okey. Dan juga boleh guna pelbagai hashtag lah. Di antara hashtag yang kita boleh guna, contoh you all mungkin dah ada banyak, tapi mungkin nak bagi satu dua lah ya. Supaya dapat idea dan boleh kembangkan lagi idea ni. Apa dia? Hashtag kekal bertenaga. Hashtag Ramadan sihat. Ataupun hashtag new image Ramadan. Okey.
Okey, bagaimana sekiranya bila kita kempen ni kurang, maksudnya kita punya hasil katalah kurang. Tak apa. Kenapa? Sebab branding kita tu penting. Betul tak? Orang akan ingat tenaga, nak sihat, nak kulit berseri, nak pakai kebaya balik, nak cantik, nak apa. Mungkin dia tak guna sekarang. Dia nak guna produk slimming ni bila dia nak kahwin. Mungkin 3 bulan, 6 bulan lagi. Contoh. Okay. So maknanya apa? Kalaulah kita punya sales kurang, kita dah buat banyak promosi tapi sales kita masih kurang, tidak apa. Tidak mengapa. Kenapa? Kerana yang penting kita gunakan momentum bulan puasa ni untuk bina kita punya branding. Dan untuk kita kekalkan hubungan baik kita dengan kita punya pelanggan dan juga kita punya potential customer lah. InsyaAllah. Rasa dah banyak dah juga tu tips yang dah bagi ya. Dan mungkin kita boleh panggil untuk kita buat perkongsian sikit hari ni. Apa ni, tengok tu ada Fakro tu. Assalamualaikum yo. Yo, sahur dekat tu yo. Fakro Azmi. Boleh buka speaker yo. Assalamualaikum Fakro Azmi. Dengar ke yo? Cuba angguk kalau dengar yo. Okey. Tidak mengapa, Abang Nik nak invite Dina boleh tak? Hi Dina, how are you? Dina Makatam. Ya, Abang Nik. Hello. Ya, saya. Wah, Hello, Abang Nik. Abang Nik dapati, wah, you agak agresif mempromosikan produk slimming ya Dina semenjak hari tu? Abang Nik. So far sekarang macam SD2. Dina jual SD2. Dina jual SD2. Mungkin Dina boleh Ya, Abang Nik. boleh share tak sikit mungkin apa feedback terbarulah dari customer selepas mempromosikan. Dina baru dapat feedback terbaru Dina. Yang awal hujung bulan Januari hari tu dia order SD2 3 tin. Wow. So dia start minum yang 2 Februari lah, bulan 2 Februari. So kemarin dia message Dina lagi, dia nak 2 tin. So, Wow. macam Dina terkejut lah sebab dia nak 2 tin lagi. So I cakap, wah, tanya dia lah, macam mana lah perkembangan hari tu minum SD2. So dia cakap dari 2 Februari hari tu hingga kemarin dia sudah hilang 8 kilo. Subhanallah, Dina. Tak sampai 1 bulan tu Dina, bulan Februari pun 28 hari je. Dia start 2 hari bulan tu baru 26 hari tu. 8 kilo, satu tu berkagum untuk Dina. Tak sampai 1 bulan. So Dina ingat yang dia dasar. So dia ni. So I ingat dia order kemarin tu 2 tin untuk dia. So dia cakap, oh tak, ini saya punya belum habis. Dia cakap macam ni, ini untuk member nak member dia nampak dia turun banyak badan dia. So dia terus kawan dia order 2 tin. Dia nak cuba macam tu. Maknanya kawan dia tak boleh tahan tengok dia. Tak boleh tahan abang ni. Maknanya daripada satu customer dalam masa lebih kurang 1 bulan dah order 5 tin. Betul tak Dina? Daripada orang yang sama, dah tak kira dah siapa guna pun. Dari satu customer 5 tin order. Mana you nak cari bisnes macam tu? Ni orang nak guna semua ni. Ya, Abang Nik. Betul, Abang. Dan orang ni Abang Nik, dia dari dahulu lagi, dia cakap dia cakap macam mana?
Dan orang ni orang ni dia memang uh, dia cakap uh, I kenal dia dari dulu. So setiap kali dia order dia memang akan order SD tu. So saya cakap tak nak cuba Rest Max ke? Oh dia cakap saya ni kalau tak makan tak boleh. Saya suka makan. Dia cakap so macam mana I kena ambil SD tu. Cakap macam tu. Betul. So maknanya apa yang Hmm. customer tu cakap tadi, menggunakan SD2 ni, dia boleh kurus tanpa perlu berlapar. Itu maksud dia. Betul tak, Dina? Dia suka makan. Ya, Bani. Dengan Ya, SD2 Bani, dia betul. boleh makan, dia boleh kurus. 8 Ya, Bani. kilo 1 bulan. Wow. Dasar Dina. Ya, Dan Bani. Abang ni yakin dia ni pengguna, dia bukan nak buat bisnes tu, betul tak? Dia nak untuk guna diri dia je tu. Dan kawan dia tengok, kawan dia nak beli sekali, betul tak? Ya, betul Bani. Dia memang pengguna saja. See? Best ke tak? Nak guna saja pun satu customer ambil sampai 5 tin sebulan. Can you imagine? Ya, Dahsyat. Dia dari bulan ni Bani, sebelum dia ambil untuk dia ada tolong kawan lagi. So, untuk bulan lalu hingga bulan ni, total satu orang dia order mungkin ada dalam 9 tin untuk Allah. SD tu. Subhanallah. Wow, dasar. Ini pukulan produk slimming. Betul tak, Ya, Dina? Tak Bani. boleh lawan. Betul tak? Dia punya impact tu besar dan cepat. Kan, Dina? Ya, Bani. Dan ini bukan perempuan, ini lelaki. Ui, dahsyat. Tak tahu nak cakap apa. Ada siapa-siapa tak nak tanya ke, nak komen ke, nak apa, ada tak? Boleh tak kita buat dua hala malam ni? Ada siapa-siapa nak komen, nak tanya ke, nak apa, ada tak? So dia ni siapa, Dina? Kawan Dina ke, kawan kenal pada dulu ke, kawan sosial media ke, tak kenal ke macam mana? Name list. Kita nak tahu name list ni siapa dia? Tak, kita kenal dari FB je, Bani. FB. Social media, ya? Ya, Bani. Dan ini Dina untuk dia comeback guna SD tu balik lepas Dina posting yang Karina sharing yang Linda Rafa punya video. Wow. Sekarang jadi Dina Rafa lah. Ada Bani. So video tu kan you all semua ada kan? Ada kan? Iwan ada video tu tak, Wan? Norma ada tak video tu? Video kita punya artis menggunakan produk slimming SD2 dengan khabar tu. Ada tak? Wan ada, Wan? Tak ada, bang. Hah? Tak ada. Norma ada tak? Hilang, bang. Terbuang dia, bang. Buang saja. Pun saya pun nanti saya cari balik. Norma ada tak, Norma? Ada bang, ada. Wah, Daulah yang ada apply. Ya, mana dia ni? Karina tu Arisen. Wah, see? Ada, dia tu sibuk sangat tu. Ha, ni video ni, tengok ni. Zack pun kita boleh tengok, Zack. Terima kasih, Zack. Saya mana ada ini, bang? Tak ada. Belum di-share lagi. Tunggulah masa dia saya share dengan saya sikit. Boleh. Tak apa, Abe Yuen nanti Omar sebagai tu dia Rina Rafan dia. Cie. Omar macam mana guna produk? Okey tak? So far Alhamdulillah okey bang. Alhamdulillah. Apa yang paling suka tentang produk ni? Omar cuma bertenaga lebih tu je. Lepas tu Omar boleh macam lambat makan tu dah tak ada sakit dekat ulu hati tu. Itu dah okey Alhamdulillah sangat lah. Jadi penting sangatlah semasa Ramadan nanti kan, Omar? Betul-betul. Tenaga dan masalah usus kan? So Pasal Omar pun ada gastrik kan? ada.
Sekarang macam mana? Dah Mak dah gesek. sekarang okey ke? Semenjak minum Resmak ni Mak dah kurang. Kalau tak dulu boleh sampai muntah-muntah kalau dah lambat makan. Kalau lambat makan dulu boleh sampai muntah-muntah. Dah dia punya tu dah naik ke atas. Sekarang Angin dia tu. Sekarang tak, alhamdulillah tak ada. subhanallah. Dan Norma gunakan produk Resmax. Resmak. Tengok baik untuk bulan Ramadan. Dengarlah tu ya. Bagus sangat. Dan Norma dengarkan Dina cakap klien customer dia turun 8 kilo tak sampai 1 bulan kan? Mak tak nak kurus lagi. Untuk jual lah, untuk jual. InsyaAllah Fatih tu macam nanti mana Omar ni Fatih? Fatih guna macam mana? Di Fatih tak Medan. ikut ini malam. Tak ada berhubung dengan dia, tanya khabar dia. Ada. Untuk sementara ni dia belum boleh ni lagi. Pasal masa beberapa minggu bukan seminggu Ramadan tu dia dapat jemputan makan dari kawan-kawan dia tu. So dia tak boleh nak balance lagi dia punya diet. Oh, okey. Tapi hari itu Ini satu puasa ni insyaAllah lah. bagus. Tapi hari itu dia Itu hari guna dah menjadi. Dah turun. Dah turun. Tapi lepas tu dapat jemputan makan-makan dari rakan-rakan sekerja dia. Ditolak sayang. Yalah. Tapi dia 1 minggu hari itu dia guna SG2 berjaya turun 2 kilo kan? Betul bang. Alhamdulillah. Dia dah repeat order tu SD tu. Oh, dia dah repeat order dah? Ada. Daripada Medan lah. Wow. Sudah Pasal dia pun tengah menjual sekarang ini bang. Ya. So dia perlu jadi testimoni di Medan tu nanti. InsyaAllah selepas Betul raya. bang. Bagus. Sebab macam Dina cakap tadi, kalau guna produk slimming ni, bila kurus tu orang mudah nampak kan Dina? Betul tak Dina? Maknanya kita tak perlu kempen banyak pun. Macam mana Dina? Pengalaman Dina macam mana? Dina guna sendiri, customer Dina guna, macam mana feedback daripada orang lain bila tengok kita? Orang akan cepat perasan. Dia cakap muka selain badan, dorang nampak dari muka nampak muda tu yang orang macam akan tegur. Sebab memang itu selalu dorang bagi feedback. Abang ni dia bagi feedback, orang tegur sebab badan kecil dengan nampak muda. Muka nampak muda. Guna Muka ayat yang nampak muda. minta guna ayat yang sama yang Dina cakap dia. Badan jadi slim, muka nampak muda dengan ketara. Macam tu. Itu bukan ayat Dina tu minit tambah, tapi bagi tahu guna je lah. Dia orang banyak macam tu ya Dina. Maknanya dia orang bagi feedback nampak apa macam mana disebut Dina? Cuba bagi tahu apa yang dia bagi tahu. Dia cakap macam ni. Sol, dia orang tu kita panggil Sol. Pasal tengok you makin slim ni, makin dah badan makin slim, dia cakap muka makin muda. Ada apa-apa ke? Dia cakap orang fikir dia ada apa? Kawan baru perempuan. Sebenarnya bukan. Pasal dia kurus. Dia macam tu. Guna ayat tu. Badan semakin slim dan kenapa muka nampak makin muda? Kalau orang cakap macam tu masa kita di hari raya nanti happynya, betul tak? Betul tak? Nak suka tambah-tambah perempuan. Habislah Asma. Lagi banyak duit raya kena bagi awak ni. Oh, itu feedback yang biasa diorang Dina terima. Dia kata kenapa badan sekarang nampak lebih slim dan muka nampak semakin muda. Itu yang biasa orang bagi tahu. Ya Bani, asal dorang ambil slimming kan tak kira
check up dengan SD tu orang akan ini dua yang orang akan bagi feedback dekat Dina. Orang tegur dia makin muda dengan badan makin slim. Wow. Zat, tunjuk sikit Zat package kecantikan kita Zat. Sorry Zat. Inilah produk yang Dina cakap tu. Shake Up dan SD2. Okay. Yang Normah bagi tahu tadi, dia punya gastrik dah semakin baik. Itu dia guna Restmax. Ya. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Dina berkongsi dengan kita semua, menaikkan semangat kita. Alhamdulillah. Kita pun jadi masa macam ada harapan balik. Ya. Kita punya bro Arabi pun ada kat sini. Sama-sama Bani. Ya, terima kasih. Okey, boleh tak Abang Nik nak jemput Hazana? Boleh tak Abang Nik nak tanya khabar sikit tentang... Assalamualaikum Hazana. Waalaikumsalam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah baru nyipir Pak jual ni, balik jual bacok ni. Tak apalah, lain molek ni. Oh, ada bay ni. Oh, atas bin tu. Oh, dia tengah-tengah duk nyipir, okey. Apa duk nyipir tu apa tahu tak? Tahu tak siapa tahu duk nyipir tu? Kemas. Bukan duk makan nasi tau. Duduk berkemas-kemas. Apa tu macam mana dengan Boh Husni kita Hazana? Bagaimana? Alhamdulillah ada sihat dah mari nego dah ni. Dah boleh berniaga dah. Ya Allah, cepatnya dia sembuh. Ya ni. Sampai sembuh. Nah, Gana ada ke orang yang feedback tentang pemulihan dia tu cepat? Ada orang tegur ke? Ada orang tegur ni, orang nak mari melawak dia. Tengoknya mari nego tu. Sihat makan gapo dia tanya. Kan you tahu kan Husni baru ni kan dia berlaku kemalangan, teruk. Husni baru ni apa ni kita tengok tu teruk dengan mulut ke apa semua muka. Kena jahit, mulut kena jahit 32 jahitan, teruk tak teruk. Orang nak datang melawak dia, tengok-tengok dia duduk menjual dah di kedai dah. Husni tengok tu. Gigi patah, jahitan 32 jahitan tu. Orang nak datang melawak, dia sediak berniaga dah. Ya nak? Orang terkejut nak? Terkejut apa ni? Apa ni? Melawak dia ni. Tapi nawak dia Husni mari nego dah. Sampai sembuh lagi kata. Allah. Campur dengan dia pun kuat ni. Husni ni jenis kuat juga nak tak? Apa ni? Dia kuat semangat. Oh, kuat dia ni. Dia lain macam ni. Dia gagah ni. Gagah perkasa. Gagah apa ni? Gagah. Tapi hari tu dah tak ada gigak sebelum minum Palipik dah tak? Oh, sebelum minum Palipik teruk dia ni. Betul tak nak? Gelegok. Jangan geruk nak duduk setepak ya. Ada tak ni? Bergelegok dah lah kecek Kelantan. Belegok pula 2 kali tak faham. Dia lah bacok ni apa ni? Ya aduk kata aduk. Ya gitu apa ni? Ya. Okey. So tapi dulu Husni ni banyak masalah kan nah, penyakit kan nah sebelum minum Palipik ni nah. Betul apa ni? Kok paling ketara gapo teruk sangat dia dulu nah sebelum minum Palipik ni? Dia paling ketara sekali kanser dia apa ni? Kanser apa dia nak? Kanser usus. Okey, gapo masalah dia nak masa kanser usus tu nak? Paling teruk nak tengok gapo dia? Teruk dia ni apa ni? Apa tu kanser usus dia?
Dia kena kerak kabinet, dia kena potong 7 cm, 7 kaki. 7 kaki. 7 cm. CM. 7 cm dia kena potong dia punya usus tu. Lepas tu apa jadi nak? Pembuangnya dia kan? Dia buat pembuangnya dia ni susah sikit benih. Maknanya gana tu. Dia macam kita kata semelik lah, benih semelik. Gitu. Payah nak membuang. Silat-silat berjam-jam juga tu nak kan? Payah nak buang. Ya, betul benih. Sekarang macam mana pembuangan dia nak? Hari-hari ke? Ya biasa kalau duduk dalam bilik air. Semua jam. Ada benih. Tak dengar benih. Gelegak benih. Kalau dia makan, memang perlu. Nak bukan susah kan? Waktu dia duduk bercakap tu kita je tak dengar. Tak pernah. Kurang clear nak. Tak pernah. Okey, tak dengar. Lain ni. Dengar apa ni? Dengar. Okey, gana. Dia gini apa ni? Apabila dia masuk dalam bilik air, jadi kita kata kak, setengah jam tu kita kata kak, tubik sikit-sikit apa ni. Tok puah. Dengar. Lah ni? Dia masuk tubik. Masuk air, duduk sekejap bagi tubik pula. Masuk pula. Duduk lama dah tapi tubik sikit. Keluar bilik air tu. Lepas tu masuk balik. Duduk main gitu nak. Dia masuk bilik air balik. Susahnya tengok Tuhan tarik nikmat buang air tengok. Sikit je tu tengok. Sekarang macam mana nak? Sekarang ni dia kata kak, apa dengar macam dia dulu tu. Dengan sekarang ni, alhamdulillah lah benih. Tapi ni kita macam dia nak berok, nak buai dengan macam dulu tu. Dok lah benih. Jadi dia jalan macam dia potong tu kita kata. Susah juga nak buainya tapi teh sikit apa ni. Gitu. Jauh lebih baik pada dulu lah. Jauh daripada dulu lah. Alhamdulillah. Apa ni? Segi cabut jahitan baru ni kan? Jahitan yang tu 32 tu. Doktor bagi tarikh tu dekat benih nak cabut jahitan dia dalam masa seminggu. Cepat. Jadi kita kata kak, tak ada siap lagi jahit dia kita kata deh. Doktor salah bagi temu janji tu awal. Jadi dia buat jahitan tu 10 baru buat. Jadi doktor tanya dia, boleh kau nak buat sikit lagi ni? Ada dia kan? Kursi dia kan? Soyo juga. Husni kata buat. Dia buat juga apa ni? Buat juga. Tinggal 2 ya. Subhanallah. Salah appointment. Doktor salah appointment terawal. Tapi Husni pergi jugalah. Lepas tu tak boleh cabut lagi. Jahitan tu dia cabut. Boleh dapat 10. Tapi doktor tengok mungkin macam okey kan. Dia tanya, Husni boleh tak nak cabut lagi? Husni kata cabut lah. Daripada 30 lebih tu tinggal 2 je nak. Ya, tinggal 2. Subhanallah. Dengarlah sendiri tu. Waktu itu terhedok sakit. Waktu kami ni. Ya Allah. Dia kata, dia ada seminggu lagi deh. Mari seminggu lagi dia tak sakit lah. Bini waktu awal sangat ke. Yolah. Saya Husni. Awak ada pakai benda ke apa ni? Cepat siap awak ni. Tanya bini saya lah. Dia tanya bini saya. Dia dah cara ke saya. Doktor Cina tu raya tanya Husni makan apa. Lepas tu kan Husni pun cakap, dia kata, you makan Alpha-Lipid Left Line. Kolesterol. Kata gitu. Kamar. Maknanya proses penyembuhan tu cepat. Betul ke tak? Setuju ke tak?
Betul, Dan yang betul. paling ajaibnya dengan izin Allah, ianya berlaku secara semula jadi. Tu hak mahal dia tu. Body heals itself. Itu yang penting. Ya. Hashtag. Jadi kalau nak pastikan body tu heals itself, pastikan you guna secara konsisten. Ya. Nanti body insya-Allah dengan izin Allah dapat mengubat tubuh kita secara semula jadi. Nah, terima kasih berhubung berkongsi dengan kita. Sama-sama Benik. Untuk suara Syah. Wow, istimewa kita Kak Salma pun ada. Assalamualaikum dari Thailand, Narathiwat. Ada ke Kak Salma? Ni angin ni. Subhanallah. Benik baru je nak telefon tadi kau Abang Roni. Benik cakap budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang ni nak telefon lepas isyak tadi. Abang ni kata, duduk sorang, duduk masjid dan ni rasa tak jadi telefon. Nasib baiklah masuk. Lepas ke apa? Lepas Isa? Lepas isyak tadi Abang ni nak telefon ke Abang Roni. Oh, duk makan ni kata tu. Balik dia pergi kebun lepas tu semaya tengah jalan tu bawa Hapari Naga tu masuk makan. Wow. Lagu mana sihat kau Kak Salma, Abang Roni nak puasa dah kita ni? Sihat ni. Sentiasa sihat dengan kolostrum. Baru ada hari ni ni. Wow. Tengok orang Thailand tu buat order. Abang Roni dengan Kak Salma ni ramai juga kita dalam ni dah lama dah kita dengar. Boleh tak cerita sikit manfaat gapo paling seronok tentang penggunaan produk ni? Boleh tak Kak Salma dengan Abang Roni cerita? Mungkin Abang Roni boleh cerita dulu. Abang Roni cerita. Gabriel hok suka sangat sepanjang penglibatan dengan New Image ni. Terutamanya kesihatan lah. Gabriel suka sangat Abang Roni. Boleh kau kongsi sikit kita? Suka sangat Bani. Sangat suka sangat tu kesihatan. Kesihatan. Jadi kita dapat nikmat kesihatan. Subhanallah. Bani. Jadi walaupun kita ada diabetes tapi tidak menjadi halangan bagi kita. Contohnya untuk berpuasa dan masuk kebun hari-hari. Masuk kebun hari-hari, pagi sampai petang. Ada tenaga Bani. Berapa ekar kau yak kedai ni tu? Kebun tu berapa ekar kau ni? Berapa ekar? Sikit ya. Banyak ekar juga tapi buat kerja sendiri semua tu dengan Kak Salma tu kebanyakannya, betul tak? Ya. Subhanallah. Tapi semenjak daripada 3 tahun lebih, 4 tahun lebih tu tak ada lagi benik saya ni sesama. Walaupun di kebun tu tiba di hujan ke apa. Tak ada sesama tak ada. Dengar, tak ada sesama. Okey, Abang Roni, dulu Abang Roni sebelum ni apa masalah penyakit utama Abang Roni dapat kesihatan tu? Dulunya penyakit apa teruk ada? Diabetes, diabetes. Jadi asal tu kanser. Kanser pun ada. Kanser gapo dah kita Abang Roni? Colon. Colon cancer pun ada. Dulu. Lepas tu jadi itu sangat tiap benik. Jadi skin allergic. Dulu allergic ke apa Abang Roni? Tak boleh sangat. Itu benik. Guna sabun, guna gapo tu tak. Makan ubat panggil ubat itu lenguh lupuh lah. Apabila kita makan ubat lenguh lupuh tu nak bedai tubuh. Naik rashes habis badan. Naik ke tubuh, ke perut ke apa naik habis. Dulu. Dulu.
Semenjak daripada dulu mula saya minum alfa lipid ni sampai sekarang ni tak ada timur dah ni. Subhanallah. Berapa lama dah terguna tabel ni? Tak pernah berlaku tu. Berapa 4 tahun lah apa. La ilah. Satu temukan gemuruh untuk Abang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Benny. Kita dengar. Dulu 2019 tu COVID. Semasa tu saya tak ambil lah vaksin tu. Sebab saya takut. Takut ke apa? Takut kata apabila takut kata apabila kita pergi ambil vaksin tu kita buat dia Allah alergik. Jadi selepas daripada saya minum 5 bulan ni. Produk kita Alpha Lipid Lifeline. Alpha Lipid tu berasa gagah. Tubuh berasa gagah lah. Rasa betul pun alergik pun tak ada dah. Tak ada sih. Waduh, padalah Allahu Akbar. Baru saya pergi ambil vaksin ni. Baru pergi ambil vaksin lepas guna 5 bulan Alpha Lipid Lifeline. Lepas tu okey molek-molek. Tak ada alergi ke apa? Tak ada ni. Subhanallah. Ada. Dulu extra dah. Mula-mula tu vaksin ada 2-3 kali dah. Jadi apabila vaksin tu mari di Pfizer. Pfizer tu saya baru ambil tekan Pfizer dah. Sebelum pada tu saya tak ambil lah vaksin. Saya takut atau nak ada alergik ni. Jadi ramailah tempat pejabat saya tu kata kepada saya kata apa menjadi pegawai kesihatan tapi tak ambil vaksin lah. Dia pun tahu gapo ya. Tak ambil vaksin. Lepas pada tu okey, saya ambil Pfizer tu alhamdulillah. Subhanallah, sukarnya kita dengar. Betul ke tak benih koyak kita memang patut promote kepada orang lain pada bulan puasa ni? Betul ke tak? Betul. Orang perlu dapat manfaat macam ni. Sebab tu kita perlu masa yang strategik untuk kita bersemangat dan buat sales pada bulan puasa. Sebab orang-orang macam contohnya Abang Roni dulu ni, orang perlu sangat ke produk macam ni. Betul tak Abang Roni? Terutama bulan puasa. Betul Benny. Noyak atau bulan dulu Benny. Saya putus lah, tak ada ambil dalam berapa minggu? Seminggu lah. Ada Kak Selma nak. Benny. Ya Kak Selma. Bulan lepas dah tu dah. Bulan lepas tu kita lewat sikit, tak ada order lambat ngodak. Ngodak lambat. Lalu seminggu kita tak minum lambat ngodak bulan lepas tu. Itu jadi Benny. Jadi itu Benny. Apa dah? Gastrik ni jadi kuat. Jadi pedih perut, jadi dah. Jadi lalu jadi supaya basuh lalu tubik mari pelik-pelik tak sedap ni. Lepas tu kakak ipar pun kita ada order sekali kita ada lama dia pun ni ngamotah dengan senak perut dia kata. Lepas tu baru ni pergi jumpa dengan dia mari rumah Duk kecek-kecek dengan dia kata dia tanya dia lah kata Rano tik makan Alpha Lipid. Dia kata baru ni kita jadi teruk itu gastrik kata. Dia kata lah, dia pun jadi juga kata. Siapa motah, siapa apa jeluak masai dia kata. Jadi super ni. Maknanya kalau tak guna produk dulu patut gitulah. Betul tak? Kemungkinan lah. Betul tak Nach? Betul. Disebabkan guna tu selalu top up tu alhamdulillah body boleh melawan. Tapi kalau tak ada, kat habis bateri jumpa lah. Tak boleh Manik, tak boleh putus langsung. Jangan kasih putus. Kita nak terai Manik, nak terai boleh. Itu tiba terai tak makan. Sendiri. Testimoni tinggi. Tak boleh. Tak sedap. Lepas ada tu Bang ni kata Rana nampak senyap tak ada dawa mana lah ni. Dawa Rana buat apa lipid. Dawa lah. Barang baik. Nak royak lagi dah. Kakak dah ni. Itu
Dia Ya biasa jadi guna produk kita ah kan? dia tu ni deh hak mula-mula kau tu ya di breast cancer deh deh. Kau tu ya mula-mula guna tu piye gi kemo ni. Piye gi Time kau tu chemo. Time ya chemo. baru terang guna baru Wow. lah kita Pas ya gi kemo ni deh. Ha. Kemo tu jadi makan nasi tak leh mutoh. Chemo Jadi memang lagu tu. memang. Jadi teruk lah, jadi pecah mulut, jadi tak Hmm. uap, jadi tak boleh makan, tak lalu deh. Ha. Lepas tu Dengar dia itu masalah biasa bila orang buat kemo. Betul. Ha. dia ni dua orang deh, kakak ipar dengan kakak sendiri hak breast cancer ni. Boleh buat contoh lu Benny. Kalau Boleh buat kita contoh. lepas tu kakak ni berapa tahun lah, banyak tahun dah ni dah. Tak ingat lah. Lama dah Benny tak ingat berapa tahun dah. Lepas tu bomo doktor tu ya nak cocok Benny. Cocok obat betul gi paru ya. Cocok nak injek terus obat tu boleh masuk ke paru-paru. Sebab umur banyak doktor kata tak boleh nak kemo acak-acak lah orang umur banyak ni. Lepas tu tak jadi Benny. Cocok obat tu tak jadi deh. Lepas tu tak ada kesan. Lepas tu doktor tu kalau gitu kena kemo pula lah yang kata. Balik kepada kemo lah. Kena kemo, umur banyak pun kena kemo lah yang kata. Tidak, tak nak ubat ke mana dah yang kata. Tak ada cara lain dah nak berubat. Lepas tu tekah nak kemo tu kita tak makan pagi betul lalu lah Alpha-Lipid ni. Start guna Alpha-Lipid. Makan dua pagi dan petang. Nak kemo ni kata belalah kemo lah kata mak Alpha-Lipid ni atau makan pagi betul. Kita ada contoh kok D lah Benny, kita tu tengok D tu kata. Betul. Lah ID. Klik mari tu doktor atau tak boleh bangun jalan dah kata tengok tu dia makan Alpha-Lipid 2 pagi 2 petang atau segar tu ayat dia dah. Betul. Dia turut Benny, dia turut. Lepas tu kemo apa Benny tak ada gapo dah. Tak ada kata tak ogok, tak ada gapo-gapo makan boleh. Tak ada kata pecah mulut, tak ada. Yang pecah bibir, yang tak larat, yang tak lalu makan, semua alhamdulillah okey. Setelah mengamalkan Alpha-Lipid. Lepas tu doktor kata, pelik yang kata orang tua ni yang kata umur banyak dah. Umur 70 ni pelik ya kata. Pelik. Pelik ya kata kemo tak ada gano-gano ya tak ada. Tak ada nampak side effect, tak ada. Banyak kata minta buat jadi case study kata buat contoh ya kata. Nak jadi testimoni pula. Doktor minta. Tunggu dia bayar ke manager dia Kak Salmah tu ayat dia. Baru dia ni. Baru bulan lepas ni doktor tu pak kakak tak nak buat apa nak buat contoh weekly orang umur banyak pelik ya tu kemo. Tak ada ya. Batu segar nampak tu Mandy tak ada nampak sebagai kemo dok. Air muka putih cuci gitu. Patu pak kakak ipar apa serupa Mandy. Kakak ipar punya gitu juga. Breast cancer juga. Kemo juga. Kata bekak mata tu Mandy kata mata ya jadi kena cocok 50,000 sejarum tu. Dengar 5,000 satu jarum cucuk mata tu. Yang ipar saudara. Tekah tu minum gatik dak atik. Ya minum gatik. Tidak konsisten. Minum Alpha-Lipid tapi tidak konsisten. Dia nak makan MW dah. Dia nak makan MW Benny. Nak pakai produk MLM lain. Lepas tu pergi cocok 50,000 jagung dah. 50,000 bat lah tu dalam 7,500 lah tu lebih kurang. Lepas tu doktor tu dalam 3 bulan lagi kalau mata tak bekak ni, mata tak surut bekak ni atau kena mari cocok pula 50,000 kok pula ya. Aduh. First tu kena cucuk 7,500. Sebulan kalau tak ada kesan, cucuk lagi 7,500 pula. Waduh. Bukan bekak mata dia tu bekak otak 7,500. Lepas tu kita goyak kakak ni atau gini lah atau
alfa lipid Emre taruh dulu kata. Alfa lipid jangan putus. 3 bulan ni jangan putus. Makan nak hari ayat dia. Wow. Ha. Ni Bisa turut doktor. lagi. Tak, Dia turut ikut Kak ni. Salma. Dia turut Ha. kata Kak Salma. Turut. Ha. Ha. Lepas tu, kau juga 3 bulan doktor kata kering dah. Mata dah bekak dah. Dah kena cocok dah dia kata. Subhanallah. Timak 7,500. Ni dalam apa tahun dah. Setahun lebih dah. Kat 2 tahun dah. Lah ni dulu doktor janji 3 bulan sekali, 3 bulan sekali ni. Medical Doktor check up 3 bulan sekali. lepas tu 3 bulan, lepas tu 6 bulan dah. Lepas ni jadi setahun dah. Bulan lepas dah doktor kata setahun dah ya tak okey dah mata gapo. Wow, Penyakit alhamdulillah. kanser dia pun okey belaka ni. Stabil, semua jadi stabil. Alah, tahu. Jadi memang patut sangatlah kita menghebahkan berita gembira ni kepada semua orang seramai mungkin di bulan puasa ni. Betul tak, Naj? Setuju. Biar orang lain pun dapat manfaat yang sama seperti yang Kak Salma dengan Bang Roni cerita. Tak usah saya dah duit, tak usah saya duit. Dengar tu. Bagus. Jangan sayang pada duit. Bagus ni. Kita ni testimoni kita sendiri ni jadi tu sekarang dah. Jadi jumpa dengan kita sendiri ni. Betul. Ni hok kecek ni, tu hanya bercakap sendiri ni, sebelum pada ni 5 penyakit ada dalam tubuh dia tu. Yang tuan bercakap ni. Kalau ni alhamdulillah banyak semua dah stabil. Allahu Akbar. Syukurlah kita dengar cerita. So seperti yang Benik cakap awal tadi, bahawasanya bulan puasa ni merupakan bulan yang strategik untuk kita meningkatkan semangat dan jualan dalam perniagaan New Image. Ingat, kenapa? Terutamanya kerana ramai yang mencari produk kesihatan untuk kekal bertenaga sepanjang Ramadan. Ya. Kita patut ucap terima kasih banyak kepada Kak Salma dengan Abang Roni ni. Kepada dia ni. Okey, sebelum meninggalkan majlis ni, okey, dalam banyak-banyak tu Kak Salma Abang Roni, boleh tak bagi satu testimoni bagi Abang Roni dan Kak Salma paling pelik lah berlaku, pemulih yang paling pelik. Ada tak Kak Salma? Kak Salma rasa lah pendapat peribadi Kak Salma sepanjang Kak Salma guna dan mempromosikan daripada customer feedback daripada customer ni, gap dia paling menakjubkan lah dengan izin Allah pemulihan Kak Salma. Apa? Tak tahu. Paling pelik, paling sihat, paling pelik gini jadi sihat. Dalam banyak-banyak tu cerita, mana Kak Salma rasa paling anjait lah pemulihan dia ni? Customer Kak Salma. Customer. Paling apa? Tak ingat. Abang Roni ada ke Abang Roni? Gap dia Abang Roni rasa paling pelik lah dia punya pemulihan. Bijak Zack ni macam AI juga. Kalah DeepSeek ni kalau macam ni Zack sebut keluar. Hebat Zack. Ada Abang Roni. Abang ni rasa gap dia paling anjay pemulihan setakat ni. Tak ingat dah ni. Tak ingat. Banyak sangat. Banyak sangat. Tapi Benny kawan dia tu deh hok kata ya dia apa kita dengan saya nak suruh Yaki dah. Yaki tu. Dah saya demo tu dah. Kita pergi jumpa dengan dia ajak makan kopi. Yang mula-mula tu Benny. Minum kopi. Minum kopi. Minum kopi sudah kita kecek hal palipit ni deh. Dia kerja pegawai kesihatan macam ni deh. Ketua kesihatan dia. Dia tu. Sampai kau ni duduk di jalan ni. Ketua kesihatan di jabatan dia. Pas dia tu, dia gapo Yaki ya suka pak dia gapo dia di kana tak uruk. Dia gapo? Tak dia mula-mula makan tu Yaki tu. Dia ada masalah ke apa? Tak ada tenaga. Dia jadi tak ada tenaga betul ni. Jadi tak ada tenaga dia tu. Jadi
Gastrik katik masa dia royak tu. Gastrik pun ada. Bawa kereta tu jadi tak orok ni. Kalau nak bawa kereta pergi jalannya tu tak orok, ada tenaga. Tak boleh bawa kereta jauh-jauh. Ada Sejam, tenaga. sejam tak boleh bawa kereta, tak ada tenaga. Lepas tu, itu, lah. Supaya dengan dia ambil Alfa Lipik dengan kita dengan dia malu lah kawan ni Benik. Jadi dia pun beli dengan Kak Salma tu atas dasar pri kemanusiaan. Dasar kawan, malu, takut member. Niat dia tu boleh dah lah, okey? Tu lah. Tapi dia boleh minum tu ni dah. Itu dia kata bawa kereta lah ni ya tu di jalan sapahnya tu dia kata ada gagah ni dia kata. Wow. Ada sepa dulu dia kata jadi tak orang tak ada dia kata. Wow. Dia buat kebun juga mana? Dia masuk kebun juga. Wow. Gagah dia kata lah ni. Narati wahaknya itu mau juga 2 jam lebih juga Pero ni. 3 jam. 3 jam boleh tu. Itu pun beli atas dasar pri kemanusiaan, beli atas dasar tak percaya tu. Orang tak percaya guna pun jadi. Dengan izin Allah. Tak boleh putus lah ni Manny. Tak boleh putus. Sis, Order tak patut. Dah jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Manny, kita tengok contoh testimoni, tak usah tengok lain lah. Tengok abang ni kita ni Manny. Kita tengok dia buat kebun ni kata. Dulu Manny dah. Kau belum makan Alfa Lipik dah. Tak orok Manny. Kerja sikit tak orok. Tok ni maknanya tak larat. Kecil mana ni bos? Tak larat kan? Kecil mana? Bawa kereta pun sepas hanya saat ni jadi ngatuk. Dia hanya itu tak beradu, tak orok. Beradu tu sekejap berhenti. Kita tengok dia ni lah kita tak lu ngano gagah doa atau hijau kira benik dah. Gi wak kempong di pukul 10 pagi sampai beti pukul 5:30 teh. Dengar, masuk kebun 10 pagi, keluar 5 petang, kerja tak berhenti. Tak berhenti. Subhanallah. Tak puas kerja. Tak puas kerja. Dengar tu. Nasib baik Kak Salma ajak balik. Dia duduk pakai mana duduk situ tu. Jadi kalaulah kita dengar sendiri cerita pengkongsian Abang Roni dengan Kak Salma ni, patut tak kita sebarkan berita gembira ni kepada semua orang pada bulan puasa ni? Patut. Gagah ni ada puasa. Gagah. Bulan puasa jadi gagah. Dengar tu. Itu yang orang dengar tu. So, menjadi tanggungjawab untuk kita. Tak boleh Manny. Tak boleh sama sekali. Apa Lipik ni tak boleh putus dah. Tak boleh putus. Jadi teruk. Pelik-pelik jadi. Dia jadi balik ke asal lah. Yang gini ya Manny. Kita mau banyak dah. Omong kita kau banyak dah. Bagai dalam yang rusak belakang dah. Ya. Bagai dalam rusak. Pas kita tak tambah hebat, tak tambah video sikit ya. Jadi lalu ni. Jadi nampak selalu dah. Ya. Betul. Wah, cukup semangat dah kita hari ni. Pada dengan perkongsian Abang Roni Kak Salma dah. Kalau setakat nak kempen tenaga semasa bulan puasa ni ya, insya-Allah. Baguslah, nasib baik orang masuk boleh juga berkongsi kami dengar. Kurang baja dalam tubuh betul sangatlah Zana. Baja tak cukup. Bani, kanser ni Bani. Kita kelih dah Bani dah. Orang jadi kanser dah. Ni contoh kita kakak ni kita hak nyakit ni hak itu sekali dah kita duk jumpa dah ni dah. Kanser ni kalau hak orang tak makan Alfa Lipik ni jadi nampak muka nampak tahu dah nampak kuru makan tak lalu ni. Pas kuku you nak jadi hitam orang kimo ni. Dengar. Kuku you nak jadi hitam. Ni kakak ipar jadi hitam kecuk gitu. Orang kimo hitam gigi jadi hitam orang kimo ni. Kuku nampak kuku. Lepas tu maknanya Kak Salma cakap orang yang kanser yang buat kemo ni
secara fizikal tu kita boleh nampak dia tu. Nampak dia tu sakit lah kanser kan. Utamanya kuku jadi hitam, kulit jadi kecut, gelap. Lepas tu kakak tua tu lah isteri yang jadi kanser di paru ni. Lepas tu lah kakak ipar hitam kuku dah. Lepas tu duk kecek dengan kakak hak ni hak Tina ni, dia kata lagi dah kimonya banyak hitam habis ni kuku ni kata ni. Lepas kita kata kita rasa tak apa yo apa dah kalsium banyak atau kalau kita sampai kalsium tak apa kata tak punah kuku kata. Tak punah. Tak tunggu ni. Tak ada gapo-gapo ni kuku. Tak ada jadi hitam, tak ada gapo. Dengar. Kanser ni balik. Contoh. Tak siapa ada kata minta buat contoh ni. Ni buat case study ni atau pelik atau ketua ni dah tak ada. Makan boleh dia kata biasa, dia kata orang yang di kanser ni makan nasi tak boleh dia kata. Berat kilo yang nak turun ni. Berat akan turun. Tak lalu. Pagi cari doktor tu. Doktor tu okey berlaku. Allah. Okey berlaku. Subhanallah. So dengar sendirilah tu. Jadi habis diharap perkongsian. Besok nak kecil manis 800 ni. Siapa dia? Kamu. Kakak. Kecil manis nak 800. Okey, kecil manis ni kalau di Thailand yang baiknya bacaan dia tu kena bawah pada 100. So kalau 600 tu maknanya 6 kali ganda lah tu. Kalau Malaysia ni patut 567 kan. Kalau yang tu jadi 6 kali ganda, 5 kali 6, 30 lah tu bacaan kecil manis tu. 25, 30, 600 tu bersamaan dengan 25 ataupun 30 bacaan kecil manis di Malaysia. Dengar tu. Dapat mana guna produk kita dengan izin Allah. Kita royak kakak ni kata apa tak royak doktor, kita tak royak dia tu makan kolostrum ni kata. Doktor tahu ratik kata ni. Boleh orang lain makan, boleh tolong kita. Betul, mana faham orang lain. Betul. Doktor bukan jadi kurang susah. Ketika ramai orang sakit, kau banyak dia kena jaga. Lagipun kalau dia orang beli tu, dia orang beli sendiri, tak bersangkut bau dengan kerajaan tu. Dia guna duit dia sendiri. Patut dia kena promote. Supaya dia tak susah. Jadi pentinglah macam Kak Sama Royak ni, makna kita walaupun kita tak nak buat bisnes, kongsilah manfaat ni dengan orang lain supaya mereka akan dapat manfaat yang sama. Betul ke tak? Betul. Benik, nak kira dah orang kanser ni benik dah. Alpha lipid ni tak boleh buat makan atik makan putus-putus tak boleh. Tak jadi. Tak jadi. Perlu konsisten dengar tu. Kak Salma cakap perlu konsisten. Okey, alhamdulillah. Bro Arabi faham ke tak Bro Arabi? Nyanyi ko geng saya duduk di Tametong takut tak faham. Faham ko Bro Arabi? Kau tutup berita dah nak. Haji. Bagus, steady dia support. Terima kasih lah Bro Arabi. Ni business konsisten ni. Saya punya leader ni very good. Terima kasih. Dah bersuara dah Abang Nik. Wow. Bro Arabi boleh faham ke perkongsian kita dari Thailand tu? Faham. Dengar. Orang yang minum apa lipid lebih pada 3 tin semua faham bahasa Kelantan. Cuma nak cakap je tak boleh. Bro Arabi, boleh tak berkongsi sikit pengalaman saya pada Kak Salma dengan Abang ni? Apa pengalaman yang customer you, Bro Arabi? Apa feedback daripada mereka? Dia yang makan Resmax dan makan one of the customer makan Resmax dan makan colostrum capsule. Okey, faham. Orang yang dia selalu berdamping, dia jumpa, kata dia nampak young, wow. Nampak muda. Wow. Then now more energetic. Okey, umur
Umur mereka ni berapa lebih kurang? 75 kan. Wow. Ya. Dengar tu. Dia kandidat di atas macam dia banyak one of them working kan. Working, so dia lawyer, dia banyak Energy. cases apa semua. Jadi dia dulunya dia slow sikit lah. Yes. Tapi sekarang dia very energetic lah. Dah. Dia kata bertenaga. Wow. So, sekarang dia dengan dia punya partner tu kena Restmax lah. And the colostrum tu. Kapsul. Dia punya combination dua ni ya. Dua ni, kapsul dengan tu. Sebab dia tak makan yang I propose yang liquid tu kan, yang powder. Dia kata pasal nak kena bancuh kan. So dia makan yang kapsul lah, senang je. Yes. Sebab customer always right. Apa yang dia nak itu yang kita bagi. Yes. Tapi sekarangnya dah yang single tu, yang apa ni kata orang tu, botol kecil tak ada kan lah. So bagus nak kena usaha dia botol besar. So okey lah. InsyaAllah. Betul. So dah ambil lebih lah. Dia akan ambil lebih lah. Tapi dia share tu dah jadi 1 bulan jugalah. Bagus lah. Bagus lah. So maknanya pertama kali kita dengar orang masih puji kita nampak muda pada umur 75. Ya. Subhanallah. Jadi tak kejut lah Kak Sah. Dia puji Kak Sah umur 50 lebih. Semua bagus Jang. Dia happy lah. Happy. Kesihatan dan kecantikan. Apa lagi wanita nak, Bro Arabi? Betul. Lepas pada tu syurga dah. Tak ada dah nak benda lain. Kesihatan, kecantikan. Selebihnya syurga dah. Tak ada dah nikmat kita. Betul. No worries at that age lah. Allah, syukurnya kita dengar. Nasib baik kita panggil your brother ni, Nats. Kalau tak, dia simpan cerita dia ni. So, Abang Nik pun lebih cenderung guna kapsul ni, Bro Arabi. Abang Nik dah lama dah juga, berbulan-bulan dah guna kapsul ni. Jangan-jangan guna Lifeline. Oh, you dah pindah ke kapsul? Sebab Abang Nik dah mungkin terlalu lama pun jadi rasa tu juga kan. Lepas tu lebih mudah. Yalah, mudah, senang. Tapi jadi, sekarang kena beli yang besar lah, kapsul besar lah. Betul, senang. Senang, tahan 2 bulan lah. Betul, senang. Kita pun dapat poin lebih sikit. Ya. Okay. Good job. Alhamdulillah, terima kasih Bro Arabi. Okay, boleh tak Bro Arabi kongsi dengan ni pengguna kita yang loyal, manager kita yang very consistent punya business. Bro Arabi, boleh tak kongsi dengan kami cara you guna produk kita ni masa bulan puasa? Masa bulan puasa? Nanti gunakan ni lah, apa tu, shape up lah. Shake up yang apa ni, berries. Wah. Berries sebagai ni lah, sahur lah. Wah. And then nak buka kena dengan lipid lah. Apa lipid? Alpha Lipid Lifeline ke? Lifeline. Wow, padan lah maintain dia. Nak aku tengok padan dia tak nak ni. Rupa-rupanya dia hantar check up. Bukan Kak Sah seorang guna check up, Kak Sah. Lepas kau lupa ni guna check up punya. Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkan. Dan you kalau you tak ada masa lah, terlewat ke apa, you just makan kurma je. Kurma, lepas tu 3 kurma dan makan shake up. InsyaAllah okey. Wow, dengar tu. Tak payah dah nak bangun malam, nak nasi, nak kena panas lauk, nak kena goreng kau tu, nak kena goreng kau ni, tak payah dah. Itu kalau kita terlewat lah. Tapi kalau tu bolehlah makan sikit apa-apa. Tapi sebenarnya cukup dah. Abang Nik pun macam tu juga. Bro, Abang Nik pun biasa Lifeline, lepas tu kurma je sebiji dah. Cukup dah tu. Jadi maknanya lebih mudah. Maknanya shake up ni nak hanya
hari mengenal Manikam. Yes. Betul. Orang tertentu aja yang tahu ni. Ya. Rupanya member dah lama dah belasah benda ni. Oh, sekarang dah pecah lah. Mari kita tanya. Betul, Manik. Terima kasih, bro. Okey. Okey. Semoga Okey, Ken, thank you. baik. Terima kasih. Okey, boleh kita dah 10 dah terlebih masa dah. Kita boleh tak kita share sikit siapa-siapa dan kita boleh ni boleh kongsikan sikit. Hai Tina. Tina tak ada. Tina dah keluar kot. Murni Tabah ada lagi ke? Assalamualaikum Murni. Geng Thailand kita. Tutup Pelita kau baru 9.37 ni. 9.40 baru Thailand ni. Hai Murni. Mac pun ada. Mac, Assalamualaikum Mac. Mac dekat kerja kau? Waalaikumsalam, Manik. Wah, lamanya tak dengar suara dia. Ada. Biasa tengok nama ya. Sihat kau Mac? Alhamdulillah, sihat, Manik. Di rumah ke Dopeh? Airport? Duduk dekat luar. Mac ada pengalaman yang agak menarik tentang produk slimming kita ke Mac? Ya? Mac ada pengalaman yang menarik menggunakan produk Kuru kita tak? Betul, Manik. Ada. Boleh tak Mac kongsi sikit berapa lama Mac guna dan berapa turun berapa kilo turun Ingat lagi ke? Boleh masa 6 kilo. 6 kilo. Wow, berapa lama? Dalam masa 3 bulan, Manik. 3 bulan. Guna produk apa tu Mac? Ambil slimming SP2 dengan Kaba. Wow. Lepas tu selain pada kilo, saiz turun ke tak saiz? Saiz turun juga. Ingat tak daripada berapa pergi ke berapa? L? L lah Manik. Turun? Turun kecil jadi berapa? Jadi M? Dari L jadi M. Wow. Sudah bagus tu. Puasa ni boleh start balik dah kot, Mac. InsyaAllah, Manik. Sudah slow. Hari tu puasa kot kita tak? Hari tu puasa juga. Ya Allah dah lah. Buat kejutan. Bukankah ini masa terbaik untuk kita start guna balik? InsyaAllah. Yes. InsyaAllah. Bagus, Mac semua ada. Dan kita tu baguslah. Very good, very good. Terima kasih, Mac, kerana bersama dengan kita. Aman. Okey, Naj, kita pun ada tak siapa-siapa lagi? Assalamualaikum, Puan Mariza. Kak La ada tak dia? Tak ada dah. Assalamualaikum, Ja. Waalaikumsalam, Abang ni. Wow. Let me tinggal sharing orang Thailand tu lama tak dengar suara Abang ni dia. Dengar suara dia pun suruh supaya duduk depan kita ya dekat. Jodoh sangat. Bagus dia. Masuk juga cilok malam ni. Busy-busy pun. Semangat balik nak slim ni. Dina pula dengan testimoni memang hebat sungguh. Dahsyat. Dina ni kan orang biasa pegang rekod dalam bisnes kita. So, Ja, boleh ke Benik nak minta Ja share sikit pengalaman Ja tentang repeat order di sini, Ja? Bagaimana tentang pengalaman Ja tentang repeat order di sini, Ja? Repeat sales. Repeat sales dia ni gini ya, Benik. Kita memang kita suka sebab macam Abang ni benda ni bisnes kita ni memang orang perlu bagi kita Benik. That's why bila orang makan apa repeat order tu memang kau lah suka. Di samping kita boleh jumpa dengan pengguna baru Benik. Kita suka ni repeat order ni sekali repeat baru ni dekat 4,000 Benik.
Subhanallah. Sore repeat 4,000. Sore. Dengar tu. Dengar tu belakang. Saya nak lihat. Mana duit ni? Order bagi. Repeat. Repeat bukan repeat Chicago so item you all. I terkejut. Memang terkejut sama. Repeat dia mesti ambil one set lah supaya kita recommend daripada awal-awal lagi 2 tahun lepas sama ni. Dia makan hot tu lah. Sekali repeat dia ambil pak apa repeat pak mega colostem resmek. Nak lagi. Kita buat stok selalu jauh untuk kegunaan sendiri dia. Dan family dia semua start makan dah. Kalau dulu duduk makan produk-produk hot lain-lain tapi ni kan. Hot apa Z macam dia. Memang macam dia tu masuk dalam darah dah apa ni. Jadi semua bapak kita hok masuk dalam Zoom malam ni juga dah. Gitu apa ni. Oh, lagu tu deh. Maknanya memang sudah sebati dah dengan jiwa dan raga dia tu dah. Dan kita dapat juga pengguna baru sehari 2 bulan ni. Berkat daripada kita konsisten buat up status WhatsApp semua. Facebook story apa tiba-tiba kod. Nak terah lah. Tak tahan dah benih. Alhamdulillah benih. Santai-santai gini ya you all. Benih weh. Seronoknya orang makan jadi. Ada repeat order. Sales baru pun ada. Kak Sah rekrutmen baru pun ada. Maknanya ada belakang tempat kita ni dengan izin Allah. So, Selvi kan? Selvi repeat 1,000. Check out SD2 hafal repeat kalau stem tu. Untuk kegunaan peribadi. Peribadi dia. Sampai ada downline note apa semua dia ada stok semua. Ya, Senin nak musing. Peribadi dia tu lah ya benar. Wah. So maknanya sudah tiba masanya untuk kita buat transformasi pada bulan Ramadan ni, ambil peluang ni. Untuk meningkatkan semangat dan jualan termasuk transformasi diri kita. Kita nak betul balik kita punya ibadah, kita punya masa depan, kita punya nak ketuk body balik, nak cerah balik kulit, ambil peluang semasa Ramadan ni lah. Cuci detox betul-betul detox ni. Akak enjing Ramadan. Overhaul. Akak enjing Ramadan ni. Semua je ada. Termasuk ibadah, termasuk slimming, termasuk nak naik seri, termasuk masa depan, masuk income, semua sekali kita transform insya-Allah. Sesungguhnya kita lebih rapat dengan Allah pada bulan Ramadan ni. InsyaAllah. Buat yang baik untuk kita semua. Tok email pun kita boleh hafal repeat ni. Yo, Tok email pun nak kata nak juga. Apa dah kita kecek tadi tu. Pancing baca. Semput lah baca nak tarik panjang lagu apa. Terawih. Gambar email InsyaAllah. Thank you, Benny. Alhamdulillah. Terima kasih, Terima kasih dengan berkongsi dengan kita semua. Okey, Abang Nik rasa itu saja untuk kita hari ini, Nasya. Dan seterusnya saya akan beritahu pasal kita punya manager retreat ni, Abang Nik. Boleh. Tapi sebelum saya lepaskan Abang Nik boleh tak, sebab Abang Nik kan dah biasa pergi dekat tempat yang kita nak buat manager retreat ni. Kita dah siapkan gambar. Mungkin Abang Nik boleh bagi sepintas dulu, Cik Zack. Terima kasih, Zack. So kita ni nak pergi retreat ni bagi Abang Nik penting lah, sebab kita akan spend masa bersama-sama. Biasa kita jumpa balik. Lepas ni kita duduk beberapa hari bersama-sama. So Abang Nik yakin kita punya silaturahim, kita punya ukhuwah akan menjadi lain macam sebab kita merancang untuk masa depan. So ini tempat eksklusif lah, sebab tempat ni memanglah menarik. Tapi dia ni orang lain tak boleh pergi. Maknanya walaupun orang ada duit, dia tak boleh nak duduk sini, nak sewa apa semua. Kita memang sistem ni tak kasih, dia memang untuk orang keluarga je lah ya. So tempatnya cantik sangat. Jadi teruja lah kalau siapa yang Abang Nik rasa kalau you pergi pun Abang Nik rasa dengan you pun akan teruja.
Bilik dia pun cantik, kat dalam pun semua cantik dan semuanya yang paling penting free. Itu yang paling cantik. Tak ada nak kena bayar ke apa ya. Cumanya untuk melayakkan ke sini ni bagi mereka yang belum lagi jadi manager, mungkin dia tu belum ahli ataupun hanya ahli ataupun hanya supervisor, apa syarat dia untuk melayakkan dia pergi trip secara percuma ni? Dia hanya perlu naik pangkat jadi manager, itu saja. Naik pangkat tu dapat, ya tu dapat pergi. Okey, bagaimana pula dengan mereka yang dah pun pangkat manager dan ke atas? Apa syarat untuk mereka pergi bersama-sama bercuti dengan kita pada bulan 5 nanti, insya-Allah? Mereka hanya tu perlu tolong orang bawah dia jadi manager. Orang bawah dia jadi manager, dapat pergi, dengan dia pun dapat pergi. Senanglah tu. Kita tolong seorang bawah kita, direct bawah kita, naik pangkat jadi manager. Dia dapat pergi, kita pun dapat pergi secara automatik. Company pun tak buat macam ni. Company pun tak buat macam ni. So ni dah mudah sangat lah. Jadi kita harap you all ambil peluang ni supaya kita bersama-sama dapat pergi ke sana, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Abang Nik. Jadi harap Ramadan kita ni kita sempat bertemu dan kita mendapat manfaat sepenuhnya lah daripada Ramadan ni. Jadikanlah Ramadan ni sebagai turning point untuk kita mentransformasikan diri kita, ya, segala-galanya di sini. So dengan itu Abang Nik sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum and God bless. Okay, kita bagi tepukan untuk Abang Nik. Yes. Okay, banyak-banyak sangat yang telah kita dapat daripada perkongsian daripada Abang Nik dan juga daripada speaker-speaker yang kita petik daripada kita punya senarai participants untuk malam ni. Banyak yang boleh kita guna pakai untuk kita mempromosikan produk-produk New Image yang banyak manfaatnya, lebih-lebih lagi di kala bulan Ramadan yang akan tiba dalam masa satu hari lagi, insyaAllah pada hari Ahad ini. Jadi sebagai kesimpulannya daripada apa yang disampaikan tadi oleh kita punya 5-star Diamond Executive dan juga beliau dan Kak Rina merupakan Hall of Fame yang pertama di New Image, bahawasanya gunakanlah peluang ini sebab apa yang telah kita dengar daripada perkongsian tadi, ya, banyak manfaat dan lebih-lebih lagi produk yang datang daripada New Image ni telah banyak membantu lebih-lebih lagi untuk kita mengoptimumkan kesihatan kita dan lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ni kita nak juga berada di dalam status kesihatan yang baik supaya kita dapat beramal ibadah, menambahkan lagi pahala kita, insya-Allah, dan juga dalam kita menolong orang pun begitu juga, insya-Allah kita akan mendapat pahala. Jadi di samping itu, kalau kita sejujur-jujurnya lah, apabila kita dapat tingkatkan kita punya perkongsian secara langsung dan secara tak langsung, dia juga membantu kita untuk meledakkan lagi, untuk boost kita punya prestasi perniagaan kita, jualan kita, point yang kita dapat, commission yang kita dapat. Sebab apa? Kalau kita lihat, kita punya manager retreat ni akan berakhir pada bulan 4. Jadi inilah masa yang paling sesuai untuk kita bina momentum. Sebab bila orang dah mula kenal, orang dah mula guna dan mereka sendiri mengalami perubahan pada diri mereka sendiri, jadi insya-Allah kita punya hasil jualan dan kita punya network ni semakin berkembang dan bertambah. Dan jangan lupa bulan Mac ni, bulan 3 ni adalah bulan terakhir untuk semester ni. Okey, kita punya semester telah bermula daripada Disember, Januari, Februari, Mac. Okey. Jadi di sinilah bagi rakan-rakan di dalam Zoom ni, kalau ada di antara kita yang telah menanam, menyemai impian untuk naik ke pentas, rebutlah bulan Mac ini untuk go all out. Okay. Terus masuk G5 sebab kita sudah tidak ada banyak masa lagi sekiranya kita nak capai kita punya target untuk royalty
yang akan berlangsung pada bulan April. Jadi, Cik Zak, sempat tak tadi kita muat naik? Cik Zak. Okey. Ya, ini adalah berita panas yang baru kita terima. Okey, ihsan daripada New Image, iaitu kita punya royalty yang akan datang. Kita nak meraihkan kejayaan kita bersama-sama di royalty ke-91, iaitu royalty yang akan berlangsung di Bangi Avenue Convention Center pada 12 April 2025. Ya, jatuhnya pada hari Sabtu. Okey, berapa harga tiket? RM168. Dan juga sekiranya ada rakan-rakan saudara mara yang tinggal di Singapura, mereka juga dijemput untuk bersama-sama meraihkan kejayaan kita semua di royalty ke-91. Jadi di sini, okey, dia kata tiket akan mula berada di dalam DRC daripada 2 Mac hingga ke 4 April 2025. Okey, tiket ini termasuklah door gift dan juga buffet lunch. Early bird, mereka yang membeli tiket awal, okey, sebelum berapa hari bulan? 26 Mac bulan ini akan menerima exclusive additional gift. Hadiah percuma, iaitu kita akan diberi 2 face mask dan juga satu lagi adalah additional early bird gift. Okey, dia apa benda sebenarnya, Zack? Benda ni, Zack, yang daripada New Image ni, kita pun baru dapat sebenarnya apa tu berita ni tadi. Jadi kita, Zack, baguslah dia telah dapat memasukkan dalam ni. Tapi tak apa, tak mengapa. Apa-apa pun kita akan mewar-warkan lagi di dalam kita punya grup WhatsApp, ya, iaitu The Breakfast Club. Dan juga seterusnya apa kita ada, Zack? Okey, ini adalah butiran dia ke? Okey, butiran dia adalah pendaftaran daripada 12.30 hingga 2.30 petang. Waktu makan tengah hari 12.30 hingga 2.30 petang. Okey, dan majlis bermula daripada jam 3 petang hingga ke 6 petang, ya. Alright, kita cuba datang beramai-ramai ke royalty kali ini, dan juga kalau boleh kita bawa rakan-rakan, prospek-prospek untuk mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka apakah sebenarnya royalty yang dianjurkan oleh New Image Malaysia. Seterusnya, Zack, ada lagi ke? Okey. Yang ini satu lagi promo, naikkan sekejap, Zack. Okey. Ini adalah snack platter. Limited time offer. Okey, tawaran terhad daripada 2 hingga 30 Mac 2025. Okey, apa yang ada di sini adalah satu set yang ada 4 mangkuk, termasuk yang di tengah tu, mangkuk bulat tu, untuk kita hidangkan dengan juadah-juadah. Lebih-lebih lagi nak kita puasa dulu, tapi ini adalah antara persiapan lah yang boleh kita buat sempena Syawal yang akan menjelang nanti. Purchase with purchase at RM23.99. Okey. Nanti butiran yang tentang tawaran ini adalah seperti berikut, ya. Okey. Terms and conditions. Purchase with purchase ni, belian dengan pembelian pada RM23.99 ini, turunkan ke bawah. Okey. Dengan satu pembelian sebanyak 300 PV dari 2 hingga 30 Mac. Okey. So, dengan pembelian 300 PV dari 2 hingga 30 Mac, ya, purchase dengan purchase. Jadi, kalau saya baca betul benda ni, pembelian untuk set tu adalah sebanyak berjumlah bernilai RM23.99. Mesti dibuat melalui Pusat Sumber Perniagaan atau BRC dan eksklusif untuk ahli New Image Malaysia. Terhad pada satu set
untuk setiap pesanan. Tidak terpakai untuk auto ship atau digabungkan dengan promosi-promosi yang lain. And okay, dan ni NZ New Zealand berhaklah untuk meminda syarat-syarat tanpa sebarang notifikasi. Tapi yang mustahaknya adalah ini peluang anda untuk memeriahkan lagi bila Syawal tiba selepas kita puasa dahulu dengan set ini. Okay, jadi dia sebut promo ni adalah purchase with purchase, iaitu snack platter ini yang anda lihat kita boleh lihat dalam gambar ni. Kita rebut ya. Kita rebut sebab tawaran ini berjalan daripada 2 hingga berapa bulan tadi, Zek? 2 hingga ke atas 2 hingga 30 Mac. Okay. Jadi ada 2 benda di sini, iaitu kita punya royalty yang akan berlangsung pada bulan April nanti, rebut tiket pada harga 168. Okey, dan juga pada masa yang sama jangan lupa ambil snack platter tu, yang mana kita boleh dapat dengan pembelian 300 PV ya, tak silap saya Zak. 300 PV dalam satu resit pembelian. Ya. Dan tambah lagi lah duit sikit sebanyak RM23.99. Okey. Jam sekarang 11.01. Okey. Jadi semuanya telah dikongsi, telah disampaikan oleh Abang Nick tadi, dan juga speaker-speaker yang kita petik nama mereka daripada senarai peserta-peserta di Zoom pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah dapat bersama kita di Zoom pada malam ini, dan insya-Allah pada bulan puasa kita akan juga teruskan kita punya sesi Zoom yang biasanya kita sebut santai-santai Ramadan, dan insya-Allah dalam bulan puasa ni kita akan lewatkan kita punya siaran iaitu pada pukul 10 suku malam. Okey, 10 suku malam. Jadi harapan saya, doa saya adalah agar Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Kita buat yang terbaik untuk kita dapatkan ganjaran yang terbaik dan terbanyak. Okay, kita memang bersyukur sebab dengan izin Allah kita telah dapat insya-Allah bertemu dengan Ramadan untuk tahun 2025. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Pada masa yang sama kita dahulukan yang ibadah tu, dan juga jangan lupa untuk berkongsi tentang new image di mana kita dapat membantu mereka-mereka yang memerlukan produk new image. Alright? Sama ada mereka yang inginkan kesihatan untuk beribadah, siapa-siapa yang nak cuba slim sewaktu bulan Ramadan, sempena nanti menjemanya raya nanti, dan juga pada masa yang sama dengan izin Allah, dengan produk-produk yang kita ada, kita akan bersinar dari segi kecantikan kita, dari segi bentuk badan kita, dan kita dapat mereka yang wanita-wanita yang jelita-jelita di Zoom pada malam ini dapat menggayakan baju-baju raya yang terbaru. Okey. Jadi dengan itu saya Najmuddin bersama dengan rakan saya Cik Zack, kami mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan kepada semua rakan-rakan yang telah dapat turut serta pada malam ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan terima kasih tak lupa juga saya ucapkan kepada Abang Nick dan juga kepada semua yang telah berkongsi pengalaman mereka dan testimoni mereka. Jutaan terima kasih kepada semua sekali lagi ya. Hingga delay waktu, delay masa dalam bulan Syawal ni, jam 10 suku ya. Terima kasih kepada semua. Kak Salma, Alhamdulillah, dan juga Abang Gani yang telah dapat turut serta bersama pada malam ini, dan juga kepada geng-geng kita, rakan-rakan kita yang dari jauh, dari Medan, semua pun dapat bersama pada malam ini. Kita harap kita akan terus dapat kekalkan momentum ya, untuk kita maju ke hadapan bersama-sama, insya-Allah. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey?
Alright. Selamat malam semua.